Assalamualaikum et bonjour. Je m'appelle Daoud Denis Arfan. J'ai 6 ans. J'ai le classe le 4P et j'ai étudiant à sekolah Tuanku Abdul Rahman. Apa yang saya katakan tadi ialah dalam bahasa Perancis. Mari saya terjemahkan. Pertama sekali, saya kata nama saya Muhammad Denis Arfan bin Daud. Saya berumur 16 tahun dan juga berasal dari kelas 4P serta saya merupakan seorang murid sekolah Tuanku Abdul Rahman. Jadi, apa yang menarik tentang diri saya ni, selain daripada perkenalkan diri saja, orang pun selalu dengar, bosan. Jadi, saya seorang yang sangat suka membaca pada waktu lapang. Tapi, saya juga seorang yang sangat suka bermain game. Tapi, bukan game seperti Mobile Legends, PUBG ataupun Free Fire. Game yang sangat aneh dan mungkin anda tidak pernah dengar, iaitu Geometry Dash. Siapa-siapa yang main mungkin dia tahu. Okey, kenapa ada buku, tiba-tiba ada buku di depan saya ni? Hari ini saya akan ceritakan kepada anda apa yang menarik tentang buku yang saya tunjuk kepada anda ini. Buku ini bertajuk Hitler, Hancurnya Third Reich. Jadi, saya dah baca buku ni sejak saya darjah 4 lagi. Sejarah tidak boleh dipisahkan dalam diri saya. Jadi, tengok keadaan buku ini pun basah terkena air tapi kandungannya kekal utuh dan masih boleh dibaca lah maksudnya. Jadi, apa yang menarik tentang buku ini? Okey, saya terangkan kepada anda sejarah buku ini terlebih dahulu. Nama buku ini Hitler, Hancurnya Third Reich, karya Al-Ghazali yang diterbitkan pada 24 Ogos 2016. Jadi lebih kurang 8 tahun lebih, 9 tahun macam itulah buku ni. Seterusnya diterbitkan oleh PTS Publishing House. Saya rasa syarikat yang sangat terkenal. Serta buku ini merupakan salah trilogi. Maksudnya ada 3 siri buku ini. Jadi ini siri yang ketiga. Menceritakan tentang Adolf Hitler yang merupakan salah satu tokoh sejarah yang sangat terkenal di dunia dan juga di Eropah. Jadi, apa kandungan utama buku ini? Ada 3 benda yang saya boleh simpulkan kepada anda. Pertama sekali, buku ini berkisarkan tentang kisah kebangkitan kuasa Nazi. Nazi Jerman, Nazisme yang anda belajar dalam sejarah tingkatan 4. Yang kedua, dia menceritakan tentang perjalanan mereka di dalam Perang Dunia Kedua. Dia menceritakan bagaimana mereka melakukan kerjasama dengan Jepun dan Itali, kuasa paksi serta melawan kuasa bersekutu Amerika Syarikat dan lain-lain lah. Anda bacalah sendiri di buku teks. Jadi, yang ketiga adalah kejatuhan Third Reich. Third Reich ni adalah tentera Jerman, senang cerita. Jadi, bagaimana mereka boleh kalah dan bagaimana mereka boleh bangkit. Jadi, siapa Adolf Hitler ni? Tak kenal, maka tak cinta. Saya akan ceritakan kepada anda siapakah beliau. Adolf Hitler merupakan salah satu tokoh ataupun orang yang sangat terkenal di negara Jerman, Eropah, bahkan di dunia. Beliau telah melakukan banyak perkara serta banyak onar juga beliau telah lakukan kepada dunia. Yang paling ketara, ramai orang tahu beliau sangat benci akan bangsa Yahudi kerana beliau menganggap bangsa Yahudi adalah bangsa perosak di dunia ini. Mungkin jadi betul, mungkin tidak. Tapi beliau juga bukan seorang tokoh nasionalis yang sangat bangga akan bangsa Jerman ataupun kita belajar dalam buku teks sejarah, beliau berkefahaman nasionalisme melampau. Maksudnya sangat-sangat mengutamakan bangsa Jerman dan menghiraukan bangsa lain. Jadi, selain baca buku teks sejarah di tingkatan 4 yang menceritakan tentang Nazisme dan Adolf Hitler yang saya rasa agak ringkas, buku ini juga turut menceritakan bagaimana beliau menggerakkan Nazi, menjalankan beberapa operasi seperti serangan Barbarossa, serangan Blitzkrieg yang kita belajar dalam sejarah dan memperincikan lagi. Jadi kita dapat tahu lebih mendalam apa sejarah yang berlaku sewaktu Perang Dunia Kedua serta bagaimana beliau boleh kalah dalam operasi Barbarossa serta bagaimana Nazi Jerman mengalami kejatuhan semasa ketiadaan beliau ataupun beliau sudah mati. Jadi, panjang-panjang saya cerita ni, anda pun bosan sebenarnya. Jadi, apa keistimewaan buku ini? Tengok, keadaan buku ini yang rosak tapi jangan anggap tidak istimewa. Kalau dalam bahasa Inggeris, don't judge a book by its cover. Jangan kita menilai buku dengan hanya luaran saja. Jadi, ada 3 keistimewaan yang saya boleh simpulkan kepada anda juga. Pertama sekali, gaya penulisan yang sangat naratif. Naratif tu macam mana? Dia bukan macam buku teks sejarah. Buku teks sejarah hanya berkisahkan fakta dan juga pengajaran peristiwa yang memang berdasarkan fakta. Tapi buku ini, dia menggabungkan fakta sejarah dan cerita-cerita yang boleh menarik minat para pembaca untuk baca buku ni. Jadi bukan macam ibarat kita baca buku teks sejarah lah. Seterusnya, bahasa Melayu yang mudah difahami. Saya tahu kita sebagai rakyat Malaysia, kita memahami bahasa Melayu, kita bertutur dalam bahasa Melayu dan juga belajar dalam bahasa Melayu. Maksud saya bahasa Melayu standard yang boleh difahami lah.
bukan bahasa Melayu klasik yang mungkin orang zaman dahulu saja menggunakannya, tapi bahasa Melayu yang digunakan buku ini sangat mudah difahami dan boleh membuatkan para membaca senang memahami kandungan buku ini. Hari sekali menjadi sumber rujukan sejarah yang baik. Kita tak nak baca buku teks sejarah saja untuk faham sejarah. Sebab kita tahu buku teks sejarah berkisahkan fakta. Jadi buku yang saya pegang ni, dia menceritakan tentang Nazisme dan Adolf Hitler dengan lebih mendalam dan terperinci. Jadi kita boleh buat sumber rujukan lah. Jika cikgu suruh buat pembentangan ke apa, boleh ini jadikan ilmu tambahan. Jadi kesimpulannya, kalau anda tak nak baca buku ini, saya cadangkan anda untuk cubalah baca sedikit demi sedikit kandungan buku ini. Kerana buku ini sangat-sangat menarik. Bukan pasal sejarah saja, bukan tentang Adolf Hitler saja, tapi banyak juga menceritakan kisah-kisah yang tersorok yang lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Ingat, membaca itu jabatan ilmu. Sekian, terima kasih.